Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fahmi Tajuddin dalam podcast utama. Terima kasih kerana setia bersama kami di podcast utama di semua platform digital Bulletin TV3, dan sudah tentu di podcast utama kami bawakan kepada anda perbincangan inklusif berkenaan dengan pelbagai isu terkait dengan nasional dan juga antarabangsa, serta kita menelusuri perbincangan penting yang membentuk masa depan negara. Itu sudah tentu, dan menjelang beberapa minggu terakhir sebelum 2025 melabuhkan tirainya, pastinya di peringkat nasional kita menyaksikan pelbagai kementerian ini dengan pelbagai rencam pencapaian juga cabaran, dan juga kita memperlihatkan bagaimana pelbagai dasar juga plan strategik yang digerakkan oleh setiap kementerian, namun matlamatnya kekal satu, untuk menterjemahkan kesejahteraan kepada rakyat. Dan bercakap berkenaan dengan isu dasar dan juga polisi plan strategik yang dibawakan, saya kira antara sektor paling kritikal pada ketika ini adalah melibatkan sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang mungkin kita boleh katakan terdedah dengan pelbagai ancaman dari sudut perubahan iklim, keterjaminan makanan, rantaian bekalan makanan dan sebagainya. Dan pada ketika ini, kalau kita nak bercakap tentang sektor pertanian dan keterjaminan makanan ini, dia kena orang yang betul, dan pada ketika ini saya bawakan kepada anda secara eksklusif di podcast utama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohammad Sabu. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Seri, pastinya jadual sepanjang minggu ni menjelang hujung tahun ini juga mesti busy, tapi terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Okey, Datuk Seri, kalau kita nak bercakap berkenaan dengan portfolio yang dipegang Datuk Seri, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, selain daripada portfolio itu, rata-rata masyarakat di luar sana menyedari peribadi Datuk Seri sebagai seorang yang membumi pertamanya. Saya sendiri pun pernah temu ramah Datuk Seri dan bagaimana mudahnya urusan untuk berurusan sepanjang kita di peringkat media juga di peringkat rakyat, dekat dengan jiwa rakyat dan sebagainya. Tetapi mungkin ada satu falsafah atau filosofi yang Datuk Seri pegang yang buatkan dekatnya Datuk Seri itu dengan rakyat. Ya, saya sendiri adalah anak kampung, membesar di kawasan sawah padi, mengalami banjir setahun kadang-kadang 2-3 kali di daerah Seberang Perai. Kawasan ini memang kawasan banjir lah, iaitu Padang Menora, Lahar, Yoi, Labu Banting, area ini. Dan kita ke sekolah berjalan kaki. Lebih kurang 1.5 kilo lah hari-hari, darjah 1 sampai darjah 6. Jadi kita hidup dalam kehidupan sedemikian rupa. Nak keluar ke pekan ke bandar Bukit Mertajam atau nak pergi ke Tanjung sekali sekala, sebab perbelanjaan pada waktu itulah nak pergi itu tempat tu, kita memang keluarga kita kekurangan pendapatan dan sebagainya. Di latar belakang hidup ini, begitu juga masa hari tak sekolah, kita mencari ikan, sama ada orang panggil tahan taut, mengail. Bila dah agak kuat sedikit, boleh menebar jala gitu. Jadi itu kehidupan, dan semua daripada kakak yang sulung sampailah kepada adik yang bongsu, semua hidup dalam keluarga yang sebegitu rupa. Cuma minat, misalnya ayah saya ni, dia selalu keluar saja ke kedai, dia akan membeli surat khabar. Surat khabar, kemudian ayah saya boleh membaca tulisan Rumi, selalu ya, orang dulu Jawi je lah. Jadi saya pun mengambil peluang untuk membaca surat khabar itu, utusan ke, berita harian ke. Utusan waktu itu dalam Jawi, tulisan Jawi. Berita harian dalam bahasa Rumi. Jadi kalau ambil peluang membaca, dan itulah dapat pengetahuan sikit sebanyak perkembangan yang berlaku di Melaya Merdeka waktu itu. Malaysia kemudiannya. Jadi itu kita hidup dalam keadaan begitulah dalam masyarakat. Dan jiwa rakyat itu dipupuk daripada kecil lah. Ya, daripada kecil kita struggle. Misalnya kalau kita dapat ikan banyak dalam musim hujan, selalunya kita gunakan ikan tu untuk
minggu atau bulan yang akan datang dengan buat perkasam. Kalau musim kemarau, kita pergi cari ikan di benda-benda yang kering atau lubuk yang kering dapat ikan banyak, itu kita jemur untuk buat kering supaya dapat makan minggu-minggu, bulan-bulan yang akan datang. Artinya orang kampung ni membina stok makanan itu telah lama, tapi ala kampung lah. Jadi bila ikan banyak musim banjir, untuk buat perkasam lah. Kalau musim kemarau, kita buat kering. Jadi masa itu ikan-ikan darat, ikan ni tak berapa laku lah di pasaran. Ikannya banyak dan sekarang lain lah. Semua jenis ikan cukup berharga. Dan itu saja dah memperlihatkan yang YB sememangnya tahu berkenaan dengan, kalau kita nak kata sektor pertanian, perikanan itu juga memang dah dekat dah dengan jiwa. Itu jadi, cuma semua dulu dibuat secara tradisi. Kalau padi waktu itu nak dapat hasil, orang panggil padi jenis Radin. Radin emas, Radin itu Radin. Kemudian datang pula jenis-jenis baru, Mahsuri, Malinja. Itu yang diperkenalkan oleh kerajaan mungkin melalui Mardi dan sebagainya. Kemudian datang benih-benih baru yang sentiasa diperkenalkan kepada pesawah. Jadi kita ikut perkembangan jenis padi ini daripada yang bernama Radin itu, padi itu lebih kurang 6 bulan. Untuk dituai sampailah dipendekkan sampai sekarang ni lebih kurang dalam masa 3 bulan setengah atau 4 bulan sudah boleh dituai. Jadi perkembangan tanaman padi ini saya ikut sebagai seorang yang terlibat dengan keluarga lah. Perkembangan benih-benih padi ini. Saya rasa macam dalam kelas pula menuntut banyak pula ni. Okey, baik. Datuk Seri, sekarang ni memegang portfolio sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kalau kita lihat 10 tahun kebelakangan ini, dia memang cabaran dunia itu sendiri pelbagai dari sudut geopolitik, rantaian bekalan makanan, dan Datuk Seri pegang portfolio itu dalam keadaan mungkin ada cabaran-cabaran tertentu yang kritikal perlu dihadapi. Tapi mungkin apa salah satu cabaran yang paling besar Datuk Seri tengok untuk selesaikan? Dia masalah padi, dia lebih kurang sama dengan masalah getah. Getah kita nombor 1 dalam dunia pengeluaran getah. Sekarang sudah turun ke bawah mengikut menteri yang mengendalikan hal getah dan menteri komoditi. Di antaranya pekebun-pekebun kecil meninggalkan kebun-kebun mereka, penuaan tidak ada waris yang mengganti, dan ada juga pertukaran kepada kelapa sawit. Bagi padi, sedemikian rupa juga. Dia masih lagi kebanyakannya diusahakan secara lama, secara tradisional. Dan dianggap sektor ini sektor yang tidak lumayan lah. Boleh sara diri untuk hidup sekeluarga, tapi tidak menjana pendapatan yang tinggi. Dan ini dalam pemikiran saya, bagaimana nak buat supaya sektor pertanian padi ini dia menjadi satu sektor pada masa yang akan datang, satu sektor yang menjana pendapatan. Sekurang-kurangnya sebahagian yang terlibat, kalau tidak kesemua pun. Maka inilah dalam kalau ditanya saya, sektor yang paling saya rasa perlu saya ambil berat dan tekankan ialah soal padi dan beras. Karena ianya kebetulan diusahakan kebanyakannya oleh Bumiputera di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan masih lagi kebanyakannya masih secara tradisional. Dan penghasilan pula daripada kita capai kemuncak SSR, kecukupan beras negara 71%, sekarang tinggal lebih kurang 60. Kita kata kadang-kadang 55, 56 atau dari sekitar bawah 60%. Ini membimbangkan kita pada masa hadapan keadaan perubahan cuaca yang berlaku. Lihat apa berlaku di Sumatera sekarang. Banjir yang begitu dahsyat. Ribuan terkorban. Sudah tentulah pemusnahan kepada pertanian itu begitu ketara sekali. Lihat banjir yang melanda Pakistan, yang menyebabkan pengeluaran pertanian mereka agak merosot.
Jadi soal perubahan cuaca ini berlaku yang boleh menggerunkan kita kalau kita tidak ada persediaan. Persediaan itu iaitu kita kena berusaha supaya keterjaminan makanan itu ada kepada rakyat. Sebab itulah persediaan itu masuk kita dan rakan-rakan kita. Sebab itulah kita kena ada hubungan yang baik dalam bidang pertanian ini dengan negara-negara keliling kita. Sebab ataupun negara yang boleh membantu kita dalam keadaan berlaku kecemasan. Walau bagaimanapun kecukupan untuk rakyat Malaysia itu perlu keutamaan. Saya agak berasa lega tentang aquaculture atau perikanan. Kita capai dah sudah lebih 90%. Bahkan kita buat tambahan-tambahan sekarang untuk menambahkan ekspor. Saya rasa agak lega sedikit bila ayam dan telur dalam keadaan stabil. Berlaku masalah sana dan sini, bukan selesai 100%. Kalau 100% itu pelik lah. Tapi dapat kita atasi untuk ayam dan telur. Sayur juga begitu juga turun naik. Sekarang ini kita lihat bila berlaku musim tengkujuh yang agak lama, harga sayur agak meningkat. Tapi ianya ada masalah. Tapi rungutan-rungutan rakyat kita sentiasa mendapat maklumat dan dengar hal ini. Tetapi beras ini serius. Bila keadaan kita bawah 60%, kecukupan beras itu serius. Sebab itu saya menumpukan kalau dalam lawatan saya resmi dan tak resmi, saya lebih banyak tumpu kawasan padi. Saya juga suka membuat lawatan-lawatan mengejut ke kawasan-kawasan padi. Sebab kalau kita pergi lawatan resmi sebagai menteri, persediaan dibuatnya, di rumput telah ditebas, batas-batas dijaga semua. Baik sebab menteri nak melawat. Tapi kadang-kadang saya pergi terus ke tempat itu, hanya bertemu dengan pesawah itu. Misalnya yang terakhir saya pergi ke Sekincan. Saya nak bertemu dengan 3 orang pemuda Melayu kita yang mengusahakan tanaman padi agak berskala besar lah, sekitar 50 hektar, 60 hektar bersama. Dan lihat kejayaan mereka. Dan sebab mereka tumpu kepada usaha mereka dan mereka mendapat hasil antara kita kata 7 hingga 10 tan. Seperti sebelah mereka iaitu yang diusahakan oleh orang Tionghoa yang disebut Allen itu. Jadi kita nampak Bumiputera boleh, bukan tak boleh. Kalau mereka buat dalam bentuk menumpukan sepenuhnya sebagai satu profesion kerja, bukan sebagai sambilan. Gitu juga bila kita pergi melawat, kita tengok sebagai menteri, kita tengok ladang-ladang ataupun kebun nenas Bumiputera ini. Kita boleh nampak rumput itu baru ditebas kemarin. Bukan kerana menteri nak melawat. Baik itu saya banyak masa saya pergi resmi dan pergi sendiri. Ya, mengejut lah tu. Mengejut sebab tengok kalau kata di Kedah saya buat beberapa tempat. Saya tengok dalam keadaan itu supaya kita dapat lihat, bukan kita nak mengutuk, mengecam. Sepertinya kita kena bersama dengan petani. Kita tahu berat mata memandang, berat lagi bau memikul. Kita boleh menegur, kita boleh cadang, kita boleh kritik, tapi mereka yang mengusahakan itu, mereka lebih tahu. Cuma kita memberi galakan saja kepada mereka. Kita kerajaan boleh menyediakan berbagai insentif, bantuan dan sebagainya. Kerajinan ini ada pada orang. Kalau orang tu tak mau berubah, kita tak boleh buat apa. Tapi soal kerajinan inilah yang kita nak tumpukan supaya petani ini dia merasakan bahawa kerja mereka itulah sebagai satu profession, dan kita nampak telah muncul bibit itu sekarang. Sama ada dalam padi, dalam perusahaan-perusahaan yang lain di kalangan Bumiputera. Saya juga tidak bersetuju main isu perkauman. Kita maki kaum lain, hentam kaum lain, tak boleh selesai masalah. Betul. Saya membesar dalam isu perkauman itu. Saya 13 Mei umur saya sudah 15 tahun. Saya melihat bagaimana berlaku pergaduhan kaum pada waktu itu. Pergaduhan kaum. Bagaimana berlaku kebakaran di beberapa tempat. Kita boleh lihat pada waktu malam cahaya-cahaya rumah yang dibakar. Tapi kita lihat setelah berlaku pergaduhan kaum, dari segi ekonomi orang Bumiputera tidak berubah selepas itu. Jadi perubahan ekonomi ini bergantung kepada usaha kita.
Saya tengok orang-orang Tionghoa, masalah mereka bila lakukan sesuatu, dia soal sustainable. Dia nak capai kepada taraf yang ada sekarang. Dia warisi 50 tahun, 60 tahun usahawan datuk nenek mereka. Sekarang kalau kita lihat di Bukit Mentajan tu tanaman sayur di Berapit. Daripada saya bersekolah dulu, tahun 70-an saya melintasi kawasan itu sayur. Sampai sekarang masih lagi tanaman sayur. Artinya soal sustainable. Mereka continue. Begitu juga kilang ikan dan menjemur ikan dan sebagainya. Diwarisi daripada datuk, kemudian bapa, dan sekarang cucu. Soal sustainable ini ada kepada mereka. Gagal mereka buat lagi. Gagal mereka buat sehinggalah berjaya. Dan kita harap kita Bumi Putra insya-Allah akan pergi ke arah itu. Sudah ada timbul bibit-bibit itu yang kita lihat bila mereka rugi kali pertama, dia berusaha untuk buat lagi dengan membaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Ini kita kena kerja sama untuk membangunkan, dan saya nampak bibit-bibit ke arah itu sedang berlaku sekarang. Dan itu juga untuk maruah ekonomi rakyat juga, ya Datuk Seri. Dan Datuk Seri sebagai menteri juga, pastinya ada beberapa dasar pertanian yang kata orang kurang popular, yang mungkin kontroversi, mungkin di mata rakyat. Tapi atas dasar pertanian itu, perkara itu perlu dilakukan. Kita ambil contoh misalnya penambatan subsidi telur dan juga beras dan sebagainya. Mungkin boleh terangkan bagaimana Datuk Seri menilai dasar-dasar pertanian yang jangka pendek dan juga jangka panjang ni? Saya nampak bukan soal dasar pertanian, semua dasar. Kita kena lihat semula. Kita memberi subsidi dan geran sejak merdeka hingga sekarang. Tetapi kita lihat sudah berapa bilion kita berbelanja, perubahan kepada masyarakat itu nampaknya terutama Bumi Putra kurang memerangsangkan. Sebab itu bagi kita geran dan subsidi ini perlu diteruskan. Tetapi kali ini hendaklah secara bersasar. Kita cara bersasar artinya kalau kita lihat seorang anak muda itu kita mulakan beri kepada mereka RM50,000 untuk memulakan satu sama ada tanaman sayur ataupun nak buat sawah padi ataupun nak menternak dan sebagainya. Kita lihat kalau mereka gagal disebabkan perkara-perkara unsur luar, bukan kerana mereka, maka kita kena bantu terus. Tapi kalau kita lihat kita beri sekali, kemudian kita tengok gagal, kita pergi cek setahun kemudian misalnya kalau kolam ikan tu dah tumbuh rumput yang lain dan sebagainya, maka kita beri geran lagi, dia akan mengulangkan kegagalan itu. Kita sekarang ni saya nampak kepada mereka yang berbakat. Dia telah menternak kambing misalnya 100 ekor. Dia nak membesarkan ternakannya itu kurang modal. Tak cukup wang. Maka di sini kita kena lihat membantu beliau supaya dapat menternak sehingga 400-500 ekor. Jadi memberi bantuan secara bersasar ini yang saya cuba praktiskan daripada kita beri secara bentuk umum sebegitu rupa. Dan dianya tidak dapat buat perubahan. Sebab kita berilah bentuk umum itu perbelanjanya banyak tapi penghasilannya itu tidak ada. Begitu juga kalau kita bagi bantuan baja dan sebagainya, supaya mereka gunakan dengan semaksima yang mungkin. Bukan sebahagiannya ada yang dijual dan sebagainya. Ini berlaku. Jadi kesianlah ada petani yang berusaha secara bersungguh-sungguh. Ada yang cuai, tapi bila kita buat hukuman secara umum, kesian kepada mereka yang buat sungguh-sungguh. Sebab itulah bagi kita secara bersasar ini kita kena pergi ke arah itu supaya wang negara yang banyak kita berbelanja, sebab kerajaan adalah tanggungjawab yang utama ialah soal infrastruktur. Kalau kita terlalu banyak kita berbelanja hal-hal yang hangus ini, dia akan menyebabkan infrastruktur perbelanjaan pada masa akan datanglah akan berkurangan. Jadi infrastruktur ini cukup penting. Misalnya nak
macam tali air, parit, semua itu adalah tanggungjawab kerajaan, kementerian. Tapi nak mengusahakan itulah tanggungjawab rakyat dan tanggungjawab bersama. Betul kita lihat cara subsidi bersasar ini perlu dibuat perubahan. Tapi macam biasalah tidak bolehlah dalam bentuk mengejut. Tapi kena pergi ke arah itu supaya kita melahirkan usahawan tani pada masa yang akan datang. Bibit-bibit pertumbuhan ke arah itu ada sekarang ini. Kita mesti tumpu untuk melahirkan usahawan tani pada masa yang akan datang. Ya, Datuk Seri, itu pun saya kira antara macam survival jugalah kepada golongan dalam sektor pertanian ini juga, Datuk Seri. Pastinya pelbagai soalan-soalan yang kita nak tanyakan ni, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam podcast utama bersama saya Fahmi Tajuddin. Kita sejak tadi bersama dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu membincangkan berkenaan dengan hala tuju, peranan dan juga sedikit sebanyak cerita-cerita di lapangan itu sendiri, Datuk Seri, dalam kategori golongan pesawah dan juga petani dan sebagainya. Okey, Datuk Seri, tadi ada cerita Datuk Seri ke Skincan bertemu dengan beberapa golongan muda yang jadi penternak pesawah dan sebagainya. Hampir setiap minggu juga saya difahamkan Datuk Seri turun padang. Tapi mungkin ada cerita-cerita dan mungkin pertemuan yang secara langsung memberi kesan kepada Datuk Seri. Ya, saya lihat sudah ada minat. Dulu pun ada, tapi sekarang bertambah lah. Iaitu mereka lihat pertanian ini bukan lagi satu pilihan terakhir. Dan mereka telah terlibat secara bersungguh-sungguh, terutama sekali dalam, saya sebut tadi, dalam sawah padi juga sudah timbul isu, sudah timbul kecenderungan untuk buat secara berkelompok, secara yang besar. Ini misalnya anak-anak muda yang buat sawah padi di Lundah Negeri Sembilan. Dan Kerajaan Negeri Sembilan memberi kerjasama, memberi anugerah tanah lebih kurang 50 ekar kepada mereka untuk buat secara moden ini. Dan mereka menggunakan drone, menggunakan sistem tanaman secara tanaman mesin ini, planter. Semua ini perubahan-perubahan ini, dan kita nampak ada kecenderungan cara bersungguh. Bukan satu tempat, dah berbagai tempat keadaan begitu. Begitu juga di kawasan-kawasan baru yang nak dibuka di Sarawak. Kebetulan Premier Sarawak amat cenderung ke arah penanaman padi dan juga kecukupan makanan khasnya di Sarawak dan di Malaysia ini. Maka kita lihat kawasan-kawasan baru yang dibuka ini semua dalam bentuk, kebanyakan dalam bentuk kelompok yang agak besar. Ini satu perubahan-perubahan barulah yang kita lihat. Begitu juga kawasan-kawasan lain, kita harap akan timbul lebih banyak kecenderungan seperti itu. Begitu juga kita lihat sekarang ini dalam perusahaan nenas yang kita nampak hasilnya berlipat ganda dalam masa 2 tahun ini. Sebab permintaan nenas ini di peringkat antarabangsa begitu tinggi. Malaysia belum cukup untuk supply permintaan nenas di peringkat antarabangsa. Khasnya sekarang kita tahulah, China ni di antara penduduk yang cukup ramai dan mereka mampu berbelanja, termasuk negara-negara lain di sekitar ASEAN ini, termasuk juga di Timur Tengah dan Eropah.
menyebabkan nenas kita begitu tidak mencukupi. Dan ada anak-anak muda terjun dalam bidang ini, menanam nenas, dan pendapatan mereka agak tinggi. Dan mereka boleh dapat di sekitar RM5,000 mereka yang terlibat dalam perusahaan nenas ini. Ada yang lebih daripada itu, tapi mereka dapat pendapatan yang agak tinggi. Anak-anak muda Bumiputera banyak terlibat dalam hal perusahaan nenas ini. Dan mereka begitu berbanggalah kerana mereka boleh hidup dengan agak selesa dengan pendapatan yang sebegitu rupa. Jadi itu juga sekarang ni perubahan-perubahan dalam bentuk ternakan ikan, aquaculture, yang kita nampak muncul begitu hebat sekali dan terlibat anak-anak muda yang terlibat dalam sepenuh masa. Artinya soal keterjaminan makanan ini ada dalam pemikiran rakyat sekarang ni. Sebab kita tak boleh misalnya berlaku bila sebuah negara menghentikan atau mengurangkan ekspor beras putih mereka, kita hadapi masalah yang besar 2 tahun yang lalu. Dan tahun ini agak reda, bukan kerana beras kita di Malaysia sudah cukup, kerana harga beras peringkat antarabangsa turun harganya. Tapi selama mana kita nak boleh bergantung keadaan begitu? Dalam masa keadaan begini, kita kena bekerja kuat supaya kita berada, sekurang-kurangnya kita bertahan di peringkat 70-80% keluaran beras negara kita. Ini yang kita cuba tumpukan. Memanglah ada masalah penyakit, masalah itu memang itu sentiasa berlaku. Tapi kita tak boleh, orang kata, we will never surrender dalam keadaan begitu. Kita mencari metod baru, teknologi baru, benih baru yang kita akan cuba supaya kita bertahan di peringkat 80% ke atas lah. Kalau kata beras itu, baru kita kata keterjaminan makanan itu ada. Tapi buat masa sekarang ni, kerana harga beras putih import itu murah, maka rakyat tidaklah bising sangat sekarang ini. Tapi kita tak boleh bergantung itu sepanjang masa. Sebab dia boleh berlaku, macam saya sebut, kalaulah Sumatera itu pengeluaran padinya dan dia ekspor kepada kita, tapi tak adalah mereka guna untuk di Indonesia. Dengan keadaan banjir sebegitu rupa, dia akan menjejaskan pendapatan mereka, menjejaskan penghasilan mereka, dan dia akan menjejaskan juga kepada kita. Sebab itu kementerian ini daripada Kementerian Pertanian ditambah keterjaminan makanan. Kita mesti berusaha supaya makanan itu terjamin. Khasnya makanan utama makanan ruji, iaitu beras. Di Malaysia ni memanglah berapa persen saja yang boleh ubah makan selain daripada beras. Itu pun tadi pun pagi dah dijamu nasi lemak. Artinya kita masih lagi makanan utama kita ialah beras. Mungkin berapa persen yang boleh makan lain waktu malam dan sebagainya, tapi kebanyakannya masih lagi bergantung kepada beras. Sebab itu bagi saya, kecukupan beras di Malaysia ini satu challenge yang saya kena tumpu. Bukan saya termasuk kementerian yang bersama. Sebab hak keterjaminan makanan ni sekarang gabungan beberapa kementerian. Termasuk desa dan wilayah, termasuk komuniti, termasuk KPDN dan sebagainya. Kita semua bergabung. Sebab ini adalah penting dalam keadaan climate change, dalam keadaan perubahan cuaca, dalam keadaan yang tidak menentu, peperangan dan sebagainya. Macam sekarang ni, konflik antara Kampuchea dan Thailand kita harap dapat berhenti segeralah. Tapi kalau berpanjangan, apakah akan efek makanan yang berdagang dengan kita dan sebagainya, semua itu penting kita ambil perhatian. Yang paling penting dalam negara kita berada di peringkat persediaan yang cukup untuk hadapi masalah itu. Ini soal keterjaminan makanan, soal survival manusia itu sendiri. Terutamanya beras tu. Terutama beras. Nombor satu beras. Itu kalau tak ada nasi tu boleh hari hidup tu dah Sri. Dia makanlah kuih tiaw, dia makanlah roti, dia makanlah. Dia rasa dia tak makan nasi macam dia tak makan. Betul. Kalau nak tahu dah makan ke belum, dah makan nasi. Dah makan dah tu. Ya, Datuk Sri. Tadi juga Datuk Sri menyentuh berkenaan dengan penglibatan golongan Bumiputera ni dan juga masyarakat kita dalam sektor pertanian ni. Pastinya
sebagai seorang menteri, apa mungkin Datuk Seri rasa bila tengok penglibatan itu semakin bertambah dan pola penglibatan pun dah berubah dah? Saya sebut tadi, saya tak mau main isu perkauman. Kita kena main isu persaingan. Bersaing. Kalau orang Cina boleh buat, kenapa kita tak boleh? Itu kita kena letak persaingan begitu. Kalau mereka boleh sambung perusahaan daripada ibu bapa mereka, kenapa kita tidak menyambungnya? Kita dalam bentuk perlawanan. Kita tak boleh maki ke apa, tak ada masalah. Tak boleh menyelesaikan masalah. Mereka sudah IC biru. Mereka adalah rakyat Malaysia. Mereka berada di sini. So kita main isu perkauman sampai bila pun keadaan tidak berubah. Kita kena bawa kepada isu ke arah persaingan. Mereka boleh buat, kenapa kita tidak boleh? Dan orang Tionghoa pun bukan selama-lamanya mereka berada dan anak cucu mereka kita nampak sudah ada kekurangan. Misalnya dalam kerja 3D dan sebagainya. Ada juga di kalangan kaum mereka sekarang dah tidak mau. Sudah mau ke arah yang hidup yang lebih senang dengan teknologi baru. Tanpa juga mengkaji bahawa datuk nenek moyang mereka dulu bekerja sebagai boroh-boroh yang tak dibuat oleh orang lain pada waktu itu. Dan sehingga mereka mencapai kekayaan sebegini rupa. Ini perubahan sikap. Begitu juga kita lihat penguasaan rantaian di Kuala Lumpur ini sekarang ini. Misalnya kita kata kedai gunting rambut, kedai-kedai makan yang berstatus agak sederhana, tinggi ini. Kedai-kedai makan Muslim, Pakistan, Lebanon, Syria, daripada China, China Muslim, mi tarik dan sebagainya. Mereka menguasai di Kelang Valley ini. Bahkan kalau kita lihat di Kuala Lumpur sekarang ni, kedai-kedai restoran Melayu hampir tak ada. Barangkali adalah Haslam restoran dan satu dua. Kenapa? Karena orang pergi lebih kepada servis, cita rasa dan servis. Dan kita lihat inilah yang menyebabkan kedai-kedai mereka, kedai makan ini muncul begitu dahsyat. Kalau kita pergi ke Jalan Ipoh, sudah jadi seperti Lahore sekarang ini. Dengan Khan restorannya, dengan Punjabnya, dengan semuanya. Sebab mereka serve makanan cepat dan dilihat sedap, berkualiti. Dan kedai-kedai Bumi Putra kita tinggal di Kampung Baru. Jadi persaingan ini sebenarnya dia bukan hanya bergantung kepada halal semata-mata, halal dan servis. Begitu juga kalau kita lihat dalam bidang pertanian pun, kalau kita berada di takok lama, kita tak berubah, tidak berani membuat perubahan dalam teknologi baru dan sebagainya, kita berada di takok yang lama. Jadi persaingan ini cukup penting. Sebab itu kita lihat sekarang ni ekonomi di peringkat bawahan ini dikuasai oleh banyaknya kita the so-called pendatang. Mereka ni menguasai perniagaan. Kalau gunting rambut tu, saya tak tahulah angka berapa persen. Kita pergilah di Kuala Lumpur ni, kebanyakannya dibuat oleh orang-orang India. Kalau ada muka macam kita, itu orang Aceh. Mana pergi pemuda-pemuda kita? Ini semua kita kena lihat secara serius. Hal ini bukan hanya kita sebut perkauman menghentam orang-orang Cina dan sebagainya. Tapi sektor yang lain juga sedang diambil alih. Termasuk kedai-kedai runcit, banyakkan diambil alih oleh mereka daripada luar di Penang. Dan banyaknya pertarungan di bawah ini, termasuk di Bandar Tanjung sendiri sekarang ini. Bagaimana Bangla telah membuka kedai-kedai runcit yang begitu hebat. Karena tumpu mereka itu kepada perniagaan itu. Dan kita harap Bumi Putra akan bangun dan bersaing dalam hal ini. Dan saya nampak bibit-bibit dalam pertanian ini muncul sekarang kesedaran anak muda ini. Saya gembira. Walaupun tak puas hati sepenuhnya, tapi gembira melihat perkembangan ini. Dan kalau kita bercakap tentang sektor pertanian itu sendiri, tadi Datuk Seri ada mention berkenaan dengan teknologi. Sekarang ni memang dah ada beberapa fasa teknologi yang diadaptasi dalam sektor pertanian. Tapi persoalannya Datuk Seri, di manakah tahap Malaysia dalam perlumbaan teknologi dan pertanian ni sebenarnya? Ya, kita kata teknologi memang berkembang. Sekarang ni misalnya teknologi drone.
sudah diterima lah, drone ni termasuk dalam peladangan dan juga kalau peladangan dah lama lah. Tapi di peringkat sawah padi pun teknologi drone. Planter, iaitu balik kepada penanaman. Sebab secara tanaman ini, kalau ada rumput-rumput yang tumbuh itu boleh diturun untuk dicabut dan sebagainya. Dan sekarang berkembang ke arah itu kembali. Penerimaan teknologi baru oleh masyarakat kita memang ada. Tapi oleh kerana kita ini di peringkat, kalau pengusaha dalam bentuk kecil, maka dia terima dalam bentuk sesuai dengan keluasan sawah dia lah misalnya. Begitu juga hal sayuran, kalau dia tanam hanya untuk makan, maka tak adalah boleh guna drone dan sebagainya. Tapi secara umumnya mereka terima mekanisasi baru ini dan teknologi baru ini secara saya tengok secara menyeluruh. Mereka terima dan menggembirakan kita. Dia memanglah perubahan macam sistem, saya tak tahulah kalau macam sistem komunis. Dia mungkin dia boleh lancarkan sekali begitu dan kita ni sistem kebebasan. Dia ada yang boleh terima, ada yang mengkritik, itu biasa dalam negara kita. Dia tak ada isu kos ke apa yang mereka mungkin rasa galat nak? Ya, isu kos memang timbul lah. Kos itu biarlah kalau dia misalnya mengusahakan sayur setengah ekar, nak ubah kepada the new teknologi, kosnya tinggi. Bila dia nak boleh sampai return of investment, orang panggil ROI itu, nak kembalikan modal yang dikeluarkan, tentulah lambat. Ataupun tak kembali modal itu. Tapi kalau dia buat dalam bentuk yang agak lebih besar, dengan mekanisasi yang baru, dia mungkin boleh sampai 2-3 tahun modal yang dikeluarkan itu. Jadi ini juga menjadi halangan lah. Tapi saya harap yang buat secara tradisi itu kena teruskan. Sebab itu juga membantu. Ya, sekurang-kurang kalau misalnya kalau ditanam macam saya juga terlibat dalam hal ini, saya tanam nenas di rumah, bawang, dan sekurang-kurangnya kalau kita harvest, kita boleh beri pada jiran-jiran. Jadi tidak, ikan pun saya buat ternakan ikan di rumah itu. Boleh kita buat charity, kalaupun tidak dalam bentuk perniagaan. Jadi semuanya yang pentingnya ada inisiatif kita sendiri. Dan pastinya isu kos ni dia sensitif jugalah. Sensitif, kos memang. Nak bercakap pasal kos ni pun ramai rakyat di luar sana lah memang sensitif, terutamanya kalau kata pasal kos harga makanan ni, Datuk Seri. Itu paling orang kata hangat diperbincangkan. Dan juga melihat kepada isu kestabilan harga ni, Datuk Seri, apa mungkin salah faham orang ramai ataupun orang di luar sana yang Datuk Seri lihat, lebih-lebih lagi perbahasan tentang harga ayam, telur dan sebagainya? Sebab apa, kalau dekat luar ni ada banyak mahkamah-mahkamah kopi tepi jalan ni yang bahaskan isu ni, Datuk Seri. Mungkin memang sentiasa hal harga kos ini akan dibincangkan oleh rakyat dari masa ke semasa. Sebab itu saya tidak terasa hatilah, tidak marah bila rakyat merungut hal harga dan sebagainya. Memang dia berlaku turun naik itu sentiasa. Tugas kita mengawal dan juga agensi macam Fama cuba membuat kestabilan itu. Tapi kalau ada tempat tertentu rakyat tidak berpuas hati, kita raikan. Sebab saya pun lama jadi pembangkang ni. yang kita banyak mengkritik, banyak memberi teguran, pandangan dan sebagainya. Sekarang kita berada di tempat ini, kita cuba mencari jalan yang terbaik, usaha yang terbaik untuk menyeimbangi tentang harga ni ada 2-3 kementerian. Harga iaitu Kementerian KPDNK satu dan juga Kementerian Pertanian ni mengeluarkan. Jadi dia memang berlaku, misalnya kalau berlaku kita kata sekarang musim banjir ini, dia akan berlaku sedikit perubahan di segi harga sayur. Begitu juga Tengkujuh ini, mungkin di pantai timur harga ikan akan berlaku sedikit kenaikan. Bagaimana kita nak seimbangkan dengan ikan-ikan beku
yang disimpan oleh LKM dan sebagainya untuk dikeluarkan musim ini. Jadi kita sentiasa usaha untuk penyeimbangan itu. Jadi rungutan dan sebagainya itu rakyat bebaslah untuk memberi pandangan dan teguran. Tapi kalau dari segi nak peranan KPM untuk merakyatkan informasi yang betul kepada masyarakat di luar sana tu macam mana Datuk Seri? Ya, kita lihat misalnya sekarang ini kita mengalami mungkin kekurangan penangkapan di laut, terutama sekali pembangunan di tepi pantai, seperti di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, di Melaka. Bagaimana nak penangkapan ikan kalau berkurangan di laut, bagaimana kita nak cukupkan ikan itu? Ya. Inilah kita usahakan di darat dengan buat aquaculture, ataupun membuat aquaculture di dalam laut. Dalam laut yang tumbuh begitu banyak menyebabkan harga ikan tu mungkin turun, tapi ianya ada dan cukup. Dan dia capai lebih daripada 90% sekarang ini. Begitu juga ayam dan telur. Sekarang ini masalahnya ada kenaikan kadang berlaku satu tempat, tapi dapat kita redakan. Tapi saya kata tadi, perkara itu ada kegusaran, tapi tidak membimbangkan. Saya lebih bimbang beras. Sebab ianya dalam keadaan bawah 60%, dia katanya kita diselamatkan daripada luar. Artinya daripada harga beras putih yang rendah sekarang ini di peringkat antarabangsa. Tapi sampai bila kita nak berada dalam keadaan begitu? Bagi saya, dalam pemikiran saya lebih bimbang hal beras ini. Sebab kita tak tahu akan berlaku tahun depan, 2 tahun, 3 tahun akan datang. Tak kira siapa yang jadi menteri pada waktu itu. Sebab itu yang ini yang saya nak tumpukan lebih dalam hal ke arah keterjaminan makanan ini. Yang lain-lain itu saya kata berlaku kenaikan, penurunan. Misalnya sekarang orang merungut dengan kemasukan banyak sayuran daripada China atau Kubis, berlaku pengurangan harga, jatuh di peringkat pasaran tempatan. Ini juga kita sedang melihat dengan serius hal ini sebab mereka yang terlibat dalam hal mengeluarkan sayuran ini merungut dengan kadang-kadangnya kejatuhan harga. Pengguna pula suka. Tapi penanam dan juga peniaga sayur merungut tentang penurunan harga yang begitu mendadak hasil daripada kemasukan sayur daripada luar itu. Bagaimana kita nak menyeimbangkan keadaan ini? Ini sentiasa adalah masalah-masalah. Dan kita yakin tak ada masalah yang kita tidak boleh cari jalan. Betul. Tak selesai pun meredakan. Ya, meredakan. Itu yang kita cuba. Paling-paling pun kurang lebih lega lah masalah tu. Baik Datuk Seri, itu antara saya kira aspirasi lah dan juga bagaimana pendekatan yang diambil daripada pihak Datuk Seri untuk memastikan rungutan itu didengari. Tetapi dengan syarat kita cuba meredakan, nak selesaikan 100% tu mungkin susah lah kata orang. Dan pastinya kita juga ingin melihat tentang kepercayaan dan juga ketelusan dan pembaharuan institusi yang dibawa oleh KPKM. Tapi yang itu Datuk Seri kena jawab sekejap lagi. Sebab apa? Kita perlu berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam podcast utama dan kita sejak tadi bersama dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamed Sabu. Bukan selalu kita dapat temu bual Datuk Seri secara eksklusif ni. Okey, Datuk Seri bercakap berkenaan dengan KPKM itu sendiri. Saya kira mesti ada pelbagai reformasi institusi yang dibawa oleh KPKM itu, terutamanya dalam sudut menyentuh tentang tata kelola ini. Bagaimana Datuk Seri melihat reformasi institusi seperti Maria, Nafas, LPP ni seiring sebagai usaha meningkatkan integriti dan tata kelola ni, Datuk Seri?
inilah keluhan yang ada kepada termasuk Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang selalu bercakap soal tata kelola. Ya. Kita buat apa dasar pun, ia akan relai, orang kata diceroboh, jikalau soal tata kelola ini tak dapat diperbaiki. Sekarang ini kita lihat soal penyeludupan. Begitu berlaku dengan begitu hebat. Termasuklah bagaimana yang boleh melempasi sempadan. Soal lembunya, babinya, porknya, ayamnya, dan yang lain-lain, perkara yang lain lah, yang selalu disebut di situ. Sebab itu kita tidak boleh menjalankan dasar kita dengan sempurna jikalau berlaku yang boleh merosakkan dasar ini. Soal pencerobohan, soal yang juga bagaimana juga boleh melepasi satu hal itu melalui pelabuhan kita, melalui KLIA dan sebagainya. Beberapa penangkapan telah dibuat dan yang tidak ditangkap kita tak tahu lagi. Di soal-soal seperti inilah yang perlu kita lihat secara serius supaya dasar kita yang kita lakukan itu dapat manfaat kepada rakyat. Bagaimana penternak kita nak berjaya di Perlis, di Kedah, di Kelantan dan sebahagian lagi negeri yang sempadan lah. Kalau mereka boleh dapat barang seluduk daripada luar negara, menyebabkan mereka tidak boleh jual harga mengikut pasaran di Malaysia. Mereka kena bersaing dengan bahan-bahan yang diselundup ini. Sebab itu perkara menjaga sempadan dan sebagainya itu perlu dipertingkatkan oleh semua kementerian lah. Saya yakin ini juga menjadi tekanan yang disebut kerap oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan dalam bidang pertanian ini, kalau ada penyeludupan itu secara besar-besaran, ia terkesan kepada petani kita. Ia terkesan kepada penternak, ia terkesan kepada semualah keluaran pertanian negara kita. Sebab itu, ini perkara yang menjadi pokok yang perlu kita tegaskan dari masa ke semasa. Begitu juga soal benih misalnya. Kalau ada masuk secara yang tidak diluluskan oleh Jabatan Pertanian, dia boleh membawa perkara yang tidak baik kepada perkembangan pertanian dalam jangka pendek dan jangka panjang. Setengah yang diseluduk itu mungkin dalam jangka pendeknya ianya hasilnya tinggi, tetapi tidak sesuai dengan cuaca dan tanah di sini yang tidak diluluskan oleh Jabatan Pertanian, maka dia boleh mengganggu ekosistemnya yang ada di Malaysia ini. Sebab soal-soal ini sangat penting, sebab itulah Maria dan kita akan buat juga soal akta benih dan sebagainya supaya kita dapat mengawal jangka pendek dan jangka panjang perkembangan ini. Mungkin ada sedikit teguran kalau tidak tentangan pun daripada badan-badan NGO dan sebagainya, sebarang pandangan mereka kita hormati. Tetapi kepentingan umum dan kepentingan rakyat, kepentingan Malaysia itu kita lebih utamakan. Sebab teguran pandangan itu kita tak bolehlah ignore begitu. Betul. Ada pandangan dan teguran mereka itu ada baiknya. Bukan semua teguran daripada NGO ini semuanya prejudis, tidak. Saya pun mempunyai hubungan yang baik dengan rakan-rakan yang terlibat dalam NGO, terutama yang buat teguran dalam pertanian ini. Tapi kita lihat juga secara umum, secara saintifik kalau kita nak membalas teguran mereka itu. Sebab semuanya itu kita lihat soal perkara ini perkara yang penting untuk kita terus bangunkan petani, keterjamin makanan di Malaysia ini sekarang dan pada masa yang akan datang. Misalnya sekarang ni kita perbanyakkan taman-taman laut,
tukun-tukun yang dilepaskan di laut dan sebagainya, supaya kita nak memperbanyakkan pembenihan ikan yang kita nampak berlaku kekurangan itu akibat daripada kita juga, iaitu mahajalelanya pukat tuna yang boleh memusnahkan pusat-pusat tempat-tempat pembenihan ikan di laut itu. Perkara ini kita tak boleh juga hanya menghentam dan mengkritik tanpa kita membuat suatu pembaharuan. Dan kita nampak sekarang ini melalui dialog, libat uruh dan sebagainya, wujudnya banyak taman laut dan sebagainya itu mangkat diterima oleh nelayan dan sebagainya. Kita harap ia akan berlaku pemulihan. Bukanlah segera ikan ni dia ambil masa dia, akan berlaku pemulihan itu insya-Allah dengan akta perikanan yang telah diluluskan pada sidang penggal yang lepas. Maka kita nampak ada yang sikit semangat yang menegur, itu biasa. Kita tidak boleh juga menghentam orang yang menegur itu. Mereka ada asas-asas mereka buat teguran itu. Tapi akta itu kita nampak secara umumnya insya-Allah Kak Ram nak memulihkan sikit sebanyak tempat-tempat pemberian ikan di sepanjang pantai timur dan pantai barat dan Sabah dan Sarawak. Ya, dan pastinya itu berkenaan dengan soal tata kelola, Datuk Seri kan. Kalau kita nak lihat juga, saya kira ini yang penonton juga ingin tahu berkenaan dengan potensi ekspor pertanian Malaysia itu sendiri. Kalau kita tengok Malaysia ni semakin maju dalam ekspor buah-buahan dan hasil tani. Contohnya durian, nangka, kelapa dipasarkan ke China semuanya. Dan pada pandangan Datuk Seri sendiri, mungkin apa sebenarnya kekuatan Malaysia ini dalam pasaran global dan apa juga yang menghalang kita untuk menjadi salah satu kuasa besar dalam sektor makanan tropika, Datuk Seri? Ya, ini yang sedang kita usahakan dan saya kerap pergi ke China secara melawat official dan unofficial. Okay. Karena kita tahu pasaran di sana itu besar. Betul. Sebab rakyatnya 1.4 bilion dengan berpendapatan sederhana tu agak tinggi dan mereka mampu berbelanja. Bukan hanya di China saja, termasuk di Middle East. Tapi kita tahulah di Timur Tengah ini ada yang mereka sesuai buah-buah tropika atau makanan dari Malaysia, ada yang mereka kurang sesuai. Tapi kalau di China itu apa yang kita makan, mereka makan. Boleh dikatakan sama appetite makan itu. Durian pun orang suka juga. Durian dan durian memang, durian Malaysia ni memang begitu tinggilah nilai top dan kita kena kekalkan soal nilai itu. Sebab itu kita berunding dengan GACC, iaitu pihak kementerian di sana yang mengawal mutu dan sebagainya itu, dan kita tanda tangan di antaranya kita nak pertahankan mutu durian, mutu kelapa, mutu apa yang diekspor ke negeri China. Dan baru ini juga kita memperbarui perjanjian burung walit yang memperbarui perjanjian supaya burung walit ini dapat terus dipasarkan di negeri China yang nilainya lebih daripada 1.6 bilion. Satu perusahaan yang besar, artinya pertanian ini sudah menjadi satu perniagaan yang besar. Selain daripada durian yang sudah mencecah lebih daripada 1 bilion sekarang ini, tidak hanya perusahaan besar saja yang boleh pasarkan. Tokek-tokek besar di Semenanjung ni. Bagaimana pekebun-pekebun kecil? Mereka juga ada durian yang berkualiti. Sama ada di Bukit Gantang kan, sama ada. Sebab itu kita buat satu tempat sekarang ini dengan pihak swasta, dengan kerjasama kementerian, DOA dan juga bahagian pertanian dan juga bahagian antarabangsa, buat satu pusat pengumpulan durian di Sepang, dekat dengan airport. Dan pekebun-pekebun kecil ini boleh berunding dengan mereka, kalau ada kualiti durian itu akan dihantar untuk diekspor ke negeri China atau ke lain-lain negara. Dan negara-negara Timur Tengah juga jangan kita lupa, mereka barangkali tidak makan durian raw, tapi dia makan hasil durian itu, ice cream ke, benda-benda yang dibuat dari durian, kek digemari juga di sana. Oleh itu pasaran masih lagi terbuka luas sebenarnya.
Jangan lupa juga di Eropah, di Amerika, ramai orang-orang Asia berada di sana yang makan durian. Sebab itu permintaan di sana pun masih lagi kita tak dapat tunaikan. Artinya pasaran durian akan datang masih lagi tinggi. Begitu juga nenas saya sebut dah tadi. Kerana permintaan luar begitu meningkat dan kita harap kerajaan negeri bekerjasama beri ruang untuk memberi tanah kalau mereka nak mengusahakan tanaman nenas ini. Dan sudah tentu kelapa muda, iaitu kelapa pandan dan sebagainya. Kita bayangkanlah 1.4 bilion penduduk. Kalau 100 juta saja nak makan, nak minum air kelapa muda di sana. Mereka ada kelapa di kawasan di negeri mereka. Yeah. Di Hainan, aku tak silap saya. Itu kawasan yang cuacanya macam Malaysia juga. Tapi tak cukup kerana rakyatnya begitu ramai dan mereka mampu untuk berbelanja. Begitu juga kita lihat sekarang ni yang Perdana Menteri sedang menerokai dan hubungan lebih erat meningkat dengan negara-negara Afrika. Sebab negara Afrika sekarang ekonomi mereka sedang membangun. Mereka juga memerlukan pasaran-pasaran Malaysia ini. Jadi peluang dalam bidang pertanian ini terbuka luas pada masa yang akan datang. Sebab itu kita harap dia bukan hanya lagi tanaman tradisi, dia akan jadi satu perusahaan yang besar. Begitu juga kita import terlalu tinggi. Kita nampak ianya kecil, tapi kita import bawang lebih daripada 1 bilion satu tahun. Jadi sekarang ni bila didapati bahawa setelah dibuat kajian oleh Mardi, bawang boleh ditanam di Malaysia. Dan sekarang ini tahun 2005 kita tanam dalam bentuk menyediakan benih. Tahun depan 2 minggu lagi lah. Kita akan sebarkan benih bawang itu dan kita akan buat tanaman secara yang komersial dan insyaAllah kita akan lihat perubahan import bawang ni. Kalau berlaku penghasilan yang baik, kita dapat menyelamatkan wang negara keluar itu. Kita harap sekurang-kurang menjelang 2030 kita dapat selamatkan 30%. Itu dan saya nampak, dan saya tanam bawang di rumah saya sendiri, telah tuai bau-bau ini dah habis dah pun. Dah habis dah makan pun. Kualiti sedapnya macam bawang yang diimport daripada India sebagainya. Artinya semua ini kita nampak pertanian ini terbuka luas lagi. Potensi untuk kita ekspor dan juga mengurangkan import. Ialah macam kita nak kurangkan import gandum, tak boleh lah. Sebab buat masa ini tak ada lagi yang sesuai kajian dibuat untuk tanaman gandum. Tapi masa depan kita tak tahulah. Bali dan sebagainya, benda-benda seperti itu. Tapi yang boleh diusahakan di sini dan untuk kepentingan lokal dan kalau lebih dieksport itu perlu. Macam kita tangkap durian satu hari menjadi satu bahan ekspor yang tinggi, yang nilainya sudah bilion sekarang ni. Nenas sudah pergi kepada bilion juga. Dan kita harap kelapa pun akan melintasi bilion pada masa yang akan datang. Dengan pada masa yang sama, kelapa santan juga kita kena jaga. Takut tumpu sangat kepada ekspor kelapa muda, kelapa yang mengeluarkan santan ni kurang. Ini juga kita sedang buka secara besar dengan kerjasama swasta. Di Terengganu, di Pahang, di Sabah, kita memperbanyakkan keluasan tanaman kelapa santan ini. Kelapa santan ini kita tahulah bila datang Syawal, sambung dengan Aidilfitri, Syawal sebulan, Aidilfitri sebulan. 2 bulan ini memang permintaan santan cukup tinggi. Ya, tapi itu macam Datuk Seri kata, potensi kita itu ada dalam pelbagai mungkin aliran sektor pertanian itu. Akan tetapi Datuk Seri, mungkin kalau diberi peluang lah untuk sampaikan satu harapan besar kepada rakyat Malaysia berkenaan dengan masa depan pertanian Malaysia ini, apakah harapan itu? Datuk Seri boleh sampaikan harapan, kita bagikan ini tu Datuk Seri. Silakan Datuk. Ya, kita bila cakap hak pertanian ini, selalunya kita melihat kepada, kalau di Eropah, Belanda, Netherlands. Negerinya tidaklah besar,
tetapi penghasilan pertaniannya itu cukup hebat. Kita melihat di sebelah sini, kalau dulunya Taiwan, juga negerinya tidaklah besar. Mereka kalau ada tanah 3-4 hektar, mereka hidup sudah mewah, membuat perusahaan pertanian ini. Sekarang pula orang melihat hal pertanian ini ke negeri China. Bagaimana perubahan-perubahan teknologi, perubahan sikap yang menyebabkan mereka dalam keadaan penduduk yang begitu ramai, makanan mereka cukup. Apakah Malaysia tidak boleh? Kita tanah subur, rakyatnya tidaklah ramai macam negeri China, tapi kita lebih daripada 30 juta dan sebagian besar berada di luar bandar. Dan pertanian juga sekarang sudah boleh masuk ke dalam bandar, iaitu secara vertical farming. Jadi bagi kita di Malaysia ini tak ada sebab untuk kita menghadapi masalah dalam bidang pertanian ini, kecukupan makanan ini, kalau semua kita berganding, bahu, bekerjasama, saling tegur-menegur, atau mengkritik, membina, dan kita akan insya-Allah berjaya di dalam menyediakan keterjaminan makanan kepada rakyat Malaysia. Keterjaminan makanan ini bukan 100% mesti diusahakan di Malaysia ini. Kita juga kena ada hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara yang lain supaya mereka hadapi masalah, kita membantu. Kita hadapi masalah, mereka membantu. Inilah kita kata hubungan baik itu perlu terus ada, terutama sekali soal keterjaminan makanan ini. Dan Malaysia berpotensi, saya yakin benar, berpotensi untuk kita berada di tahap yang tinggi, dan kita mau orang menyebut saja Malaysia, maka ia akan terkenal dengan kehebatan rakyatnya menyediakan kecukupan makanan kepada rakyat sendiri dan juga mengeksport ke lain-lain negara yang memerlukan. Inilah harapan saya dan harapan kita semua. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamed Sabu kerana sudi untuk bersama dalam podcast utama ini, dan pastinya apa yang dibawakan dan dikongsikan oleh Datuk Seri melihat kepada bagaimana sebenarnya pertanian ini bukan lagi isu ataupun sektor pinggiran, ia antara sektor kritikal dan frontline ni sebenarnya untuk memastikan rangkaian keterjaminan makanan kita itu terjamin, dan pastinya maruah ekonomi rakyat juga, dan juga kepentingan untuk memastikan bekalan itu ada dan kita berada dalam keadaan yang reda dan lega, kata orang, walaupun diasak dengan pelbagai cabaran daripada dunia luar. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri kerana sudi bersama dengan saya di podcast utama. Terima kasih kepada anda juga kerana sudi menonton. Saya Fahmi Tajuddin. Assalamualaikum dan jumpa lagi.